Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini hari Jumaat 10 hari bulan Julai 2026 Masihi bersama dengan 24 Muharram 1448 Hijriah. Okey, sekarang ni pukul 5.21 minit. 5.20. 5.20. 5.20 minit petang. Untuk video buat masa ni, saya nak review barang-barang yang baru sampai. Barang pertama barang Shopee yang sampai pada pukul 3.52 saat ni. Tadi pukul 3.52 petang tadi. Lepas tu kemudian barang TikTok yang sampai pada pukul 4.2 minit petang. Barang Shopee sampai pada pukul 3.52 minit petang. Barang TikTok pula sampai pada pukul 4.2 minit petang. Okey. Sekarang ni pukul 5.32 lah. 5.32. 5.21 lah sekarang ni. Seminit dah berlalu video. Pukul 5.21 petang. Mana start tadi pukul 5.20 petang. Okey. Barang pertama barang Shopee yang sampai pada pukul 3.52 minit tadi. Daripada mana? Bandar Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Jalan Kenanga. Lorong Meranti off Jalan Kenanga, Bandar Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ni penghantar. Alamat penghantar. Ni pula penerima saya lah, perempuan. Mengatas sin. Dia tahu dah. Saya lupa nak check tadi. Tadi saya tak ayat mana-mana. Saya menuju dia pakai direct sini tu. Pakai Jumaat ke? Tak pergi mana-mana. Tahu dah. Mesti ada di rumah. Okey, hak ni untuk repeat. Tidak repeat lah. Repeat pula dah. Lihat baru lah pula. Haji kan ni. Haji Merdeka untuk anak saudara saya. Lihat baru lah pula. Sebab dia umur 10 tahun dah kan. Jadi lihat saya umur 10 tahun lah pula. Waktu sertifikat dah. Waktu istilah tu lah. Waktu saya seluar dengan baju dan seluar. Dia tak perlu buka secara itulah. Secara penuh lah kata juga sedia maklum lah kan. Tanpa lebih kurang begini kok. Tidak selalu repeat dah, tapi design sama, tapi kedalaman lah so, tapi order jenis sama, cuma hak tahun lepas, hak 2 tahun lepas ke tu, saya budak 8 tahun. Hak 2 tahun lepas, dia ni dia dah umur 9 dah 10 dah tahun ni. Tahun ni umur 10 tahun tak padan lah. Tahun lepas pun dia agak sikat dah sikit dah, ada kelali dah. Jadi tahun ni dah boleh lah. Tukar lah, tahun sekali. 2 tahun sekali kita tukar lah. Kalau untuk mungkin untuk 2-3 tahun lagi depan lagi nanti itu kan mungkin kita pakai songket apa saya tu pula. Canggih sikit pahlawan Melayu, tema pahlawan Melayu. Ini sekadar merdeka lah. Okey. Hak dia kan nak training siapa tak waktu tu? Training kau budak itulah. Tak ada baju lagi. Hak dia tu umur saya umur 8 tahun ya. Okey, ini pula bagi TikTok pula. Barang kedua daripada TikTok pula untuk ni sampai pada pukul 4.2 minit tadi. Barang TikTok ni daripada mana ni? Oh, Cina juga. Dia tulis-tulis Cina. Sekejap. Oh, dia ada buku suku pula dalam ni. Daripada dalam ni dia ada buku suku pula. Oh, dia sekali selalu. Dia packing semula, repacking semula. Oh, dia tulis Cina belakang bahaya dalam. Siapa di Malaysia dia packing dah satu packing je. Dia apa sekali. Saya dekat sama moga. Seluar dan god ni. Seluar dan baju ni. Boxer so. Baju t-shirt so. Nilai RM10. Baju t-shirt. Yang ni boxer. Nilai sama. Juga nilai RM10. Boxer jersey panas.
panah burung aku. Okey, sepakat. Okey. Sekadar itu saja untuk sesi video review untuk Titanium. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.